bagi saya peluang untuk cuba Nextbio ni sebelum dilancarkan. Okey, so sebenarnya saya memang ada masalah sembelit sebab sejak dari muda, lepas saya dapat anak pertama, kita biasalah naik berat badan. So masa zaman itu kita banyak tahu kalau nak kurus kena minum teh herba kan. So saya memang banyak beli, saya beli and kita pergi toilet, lama sangat dekat toilet and keluar. Lepas tu happy lah, timbang turun. Tapi tersangatlah tak selesa badan tu. Siapa yang pernah cuba mesti tahulah, rasanya pun dah lah tak sedap kan. So bila saya dah tak nak cuba teh tu, saya stop. And lama kelamaan saya perasan saya tak boleh membuang secara natural. Memang tak boleh lah, sangat susah. Lepas tu dalam perjalanan tu saya memang saya on off cuba produk. Apa je iklan keluar saya akan cuba. Dulu kita tak ada media sosial untuk belajar, untuk fahamkan. So apa keluar dekat iklan tu kita percayalah. So ia memburukkan keadaan bila saya dah berumur. Lama-lama sembelit memang membuang sangat susah lah. Walaupun saya cuba makan buah, minum air banyak. Apa lagi? Saya pernah buat jus sayur, still tak berjaya. Dan memburukkan keadaan dia. Efek saya jadi penat, saya jadi sentiasa penat. Berbangun tidur pun penat, kan? Lepas tu, and saya selalu jantung laju, constipation. Sampai saya ingat kenapalah aku ni kan. Bila kita jantung laju, dia akan buat kita penat lah. So macam tu lah. And saya test darah, rupanya saya ada masalah hormon. Maybe dia haywire sangat sebab saya masalah pembuangan tu lah. And kemudian bila dah besar, dah tua sikit, saya pandai dah beli produk-produk macam probiotik semua ni, tapi kebanyakannya keras dalam sachet. Saya pun tak tahu kenapa, bukan murah tau. And lepas tu, bila saya dapat peluang cuba ni, saya ingat lagi 19 hari bulan 2, malam tu saya memang excited, saya terus cuba, saya terus bancuh air. Saya macam mengharapkan keajaiban tau. Sebab sebelum ni bila kita susah nak membuang, untuk orang Muslim kita nak sembahyang kan, kita kena jaga wuduk, betul tak? So kadang-kadang untuk solat 4 rakaat tu pun struggle untuk jaga wuduk. Siapa sembelit dia tahulah. So pembuangan saya pun tak cantik, kurus je, dan selalu ada false. Kadang-kadang kita rasa macam nak membuang, tapi saya tahu belum masanya. Sebab saya selalu pergi toilet, tak ada, hampa tau. Macam perasaan bercinta tapi tak diterima. Macam tu lah lebih kurang. Kemudian bila saya dapat cuba Nextbio tu, first day, saya macam berharap lah, saya tunggu apa nak jadi dengan badan aku ni kan. Tak ada apa-apa. So esoknya makan lagi, saya rasalah, perasaan saya tak tahulah. Macam perut bergerak, macam ada bowel movement. Tapi belum ada pembuangan lah. So minggu kedua, baru something happen. Dia macam kentut kan, tapi dia panjang, lama. Saya duduk sampai anak-anak saya tegur. Dia bunyi kan, ibu apa tu kan, macam panjang sangat kan. Saya macam tak tahu, ibu tak boleh kontrol. Dia keluar jangan tu berterusan. Tapi pembuangan masih belum lah, masih belum berjaya keluar dengan baik. So saya sabar lagi sebab saya tahu ya kita ni tak sihat kan. So takkan nak harap keajaiban tu berlaku dengan cepat. So minggu ketiga baru saya perasan pembuangan tu cantik. Tahu tak? Kita boleh happy tengok benda tu dalam toilet. Kita tengok senyum-senyum. Maksudnya pembuangan najis tu bentuk dia cantik, warna dia cantik. Happy gila, kelakar kan? So macam itulah perasaan saya. And saya perasan apa yang berlaku selepas saya dah mula pembuangan tu baik. Sebab dulu saya ada banyak sangat masalah yang saya tak tahu kenapa dengan diri saya. Saya ada eating disorder. Saya kadang-kadang boleh makan banyak tak berhenti. Lepas tu saya macam, kenapa aku tak kenyang? Kan, mungkin saya punya signal otak rosak ke, saya pun tak tahu. And bila saya start makan tu kan kita bulan puasa, saya perasan saya kurang craving. Sebelum tu saya memang cuba diet. Dengan barang keluar. So saya memang cuba diet. Sejak Slan Meal Pro keluar kan, tapi tak berjaya. Berat turun 2 kilo, dia naik balik 3 kilo kan. So
Struggle. Perempuan, wanita dengan diet memang tak dapat dipisahkan. Setiap tahun kita azamkan samalah dengan saya. Apa berlaku? Berat makin naik. So, Ramadan kali ini saya sebenarnya tak menaruh harapan pun tentang berat turun. Tapi memang saya tak tengok timbang pun, saya tak kisah pun. Tapi saya perasan saya punya habit makan sangat baik. Saya tak craving, saya tak sibuk nak makan. Pelik-pelik kadang-kadang kan kita macam orang beli kuih raya untuk raya kan. Kita puasa dah bedal. Macam tu lah. So, bila raya, first raya ramai cakap, kurusnya, kecilnya. Saya macam, kenapa ya ke? Saya pun tak perasan. Lepas tu saya tengok compare gambar. Inilah. And saya cari timbang, rupa-rupanya saya telah turun berat badan sebelum saya start next bio, 66 kg. Masa next bio 62 kg. Alhamdulillah berjaya turun berat lah. Okay. So last, masa dah habis. Last saya perasan bila dah raya, kita dah start makan kuih raya kan. Dia macam dah tak berlaku cantik sikit. So saya faham di sini kita still kena jaga healthy lifestyle jugalah. Maksudnya still kena jaga kurang pemakanan kita kena baik, barulah bakteria kita boleh berkembang dengan sihat macam itulah. So sekian sahaja, siapa nak kurus so boleh cuba makan dengan gembira Okay, sekian, terima kasih. Yeay.